Right, Assalamualaikum. Selamat kembali untuk Bumakas episod seterusnya. So, untuk kali ni kita akan ada satu guest yang di mana seorang yang lebih mengenali dan mengetahui lah gerak kerja dekat Buma Studio ni. So, tanpa meninggalkan masa, kita terus saja memanggil saudara Irfan Kenzo Sai. Hey, so what's up, man? Uish, macam. Saya duduk. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Untuk episod yang seterusnya lah, kita nak menelaah sikit lah. Sebelum tu, kita nak tahu lah, how's your day? Okay, today is a good day. Everything good today. Hari ni hari apa? Dia cakap hari ni hari apa? Okay je. Hari ni hari, basically, hari ni hari Khamis. Khamis. Kita shoot pada hari Khamis. Okay je hari ni. Itu juga tu soalan kau kan. apa yang terkini lah basically, hidup kau apa yang menarik sepanjang tahun ni lepas dah balik dari raya. Intro sikit lah. Okay, intro sikit apa yang jadi. Apa yang jadi lah. Aku kena kenalkan diri dulu kan sebelum aku ni kan. Basically lah. Okay, nama aku Muhammad Irfan. Aku banyak nama lah sebenarnya. Weh, banyak nama lah. Nama. So, cerita pasal nama tu panjang lah. Tapi boleh cerita sikit lah. Kalau budak-budak college, boleh panggil aku sebagai Chong. Chong? Chong lah, Chong. Chong lah? Chong lah. Sebab Chong. Kau setipu lah. Kau Chong orang lah. Bukan. Betul? Sebab ada kawan aku lah bagi nama kat aku. Sebab muka aku macam Chinese sikit. Tak adalah Chinese sangat. Tapi diorang kata ada Chong. Lah sikit. Ada lah. Tapi kan dia bagi nama aku Chong tu. Aku rasa macam okey ke supaya aku tahu siapa orang panggil aku kat Chong kat luar. Tahu lah ni budak polis aku. Macam tu lah. Lepas tu kalau budak-budak sekolah panggil nama je lah. Tapi budak-budak dalam industri ni kita kenal nama dengan Kenzo Sai. Kenapa Kenzo Sai lah? Sebenarnya kita kerap ke Japan lah kan. Kerap ke Japan? Kerap ke Japan. So kerap ke Japan. Kerap ke Japan dengan job. So terpengaruh dengan nama-nama Jepun. So nama tu datang daripada ChatGPT lah. ChatGPT lah? Bukan aku malam-malam aku search nama apa yang sesuai lah. Lepas tu aku letak muka aku semua kan. Serius lah? Letak muka aku kau buat lah? benda tu. Lepas tu dia letak Kenzo Sai. Lepas tu ada banyak nama kan. Lepas tu aku macam kau tahu maksud Kenzo Sai tu apa? Aku tak tahu tu. Habis kau cakap kau ChatGPT? Tak, dia tak bagi tahu dah maksud. Tak bagi tahu maksud. Dia kata aku itu... tengok nama yang style je. Aku tengok nama yang style. Aku rasa kena dengan jiwa aku. Tak je. Letak so lah. Kenzo Sai ni dah 3 tahun. 3 tahun dah 3 tahun dah. Kenzo Sai. So ada aku tahu kalau orang kenal aku as a Kenzo macam okay, dia kenal Buma Kenzo macam tu lah. Macam baru-baru ni ada brother Petronas ni. Kita ada lock lah dengan Petronas Future. Kita tak boleh disclose. Tapi klien tu sampai WhatsApp aku, bro Kenzo. Aku macam, maknanya dia tahulah Kenzo kan. Sebab aku dengar cerita pun ada nama kedai kak. Itulah pasal. Itu yang paling kelakar agak. Aku expect Kenzo ni tak sekadar nama orang je kan. Rupanya dia brand tu. Kenzo Paris. Ya, Kenzo Paris. Paris Kenzo ke apa lah. Tahu kau cuba search sekejap. Butik lah. Dia butik lah. Aku tak pernah explore kedai tu lagi. Sebab aku macam nama aku macam tu lah. Faham. Tu cerita pasal nama lah. Pasal nama lah. So lain dah. Apa yang ni kau... Okay, cakap pasal tadi soalan kau tadi tu. Apa yang sedang berlaku. Sedang berlaku lah apa yang basically. So basically dalam happy lah. Lately ni Buma tengah berkembang. Alhamdulillah. Sale pun okay. Tapi aku nak tahu pasal live kau dulu lah. Live aku dulu lah. Tu live aku kat sini je tu. Aku kat sini je lah. Sini je lah kan. So pasal personal life, kita main gym kan. Cerita pasal gym lah. Kau budak gym lah? Aku budak gym lah. Basically apa. Kau start gym bila lah? Aku start gym 2014. 14 lah. Tu apa dia? Uish. Betul lah. Healthy and strong. Kena aku kan. Kena kau lah. Healthy dan strong masuk Kenzo. Thank you Yang back apa panggil apa? Ni apa? Belakang tabi lah. Belakang tabi. Belakang tabi tu ada partner I, birthday boy.
Audio lah. Budak audio boleh buat saja bagi tahu. Okay. Okay, cerita tadi apa? Budak gym. 2014 tu time tu kau belajar. Time tu kau belajar lagi ke? Aku sekolah. Sekolah. Kau main daripada sekolah. Daripada sekolah. Kau dah telan kreatin hari-hari lah. Dia ada story dia why start gym. Kita tak ada time tu, kita tak ada keyakinan diri tau. Kita tak pandai bercakap, kita malu semua. And then ada kawan aku nama Syahir. Syahir kalau tengok ni, I cerita pasal you. Dan tu kita jogging tau. Di club jogging dengan Syahir. Kau start dengan jogging dulu lah. Jogging dulu lah. Tak tahu purpose tu. Sebab time tu teman Syahir kurus tu. Time tu aku rasa teman Syahir kurus lah. Lepas tu aku pun nak kurus juga time tu. Padahal dah kurus. Lepas tu kita orang suka tengok orang main bar. Lepas tu ada aku ingat seorang brother nama dia Abang Zack. Tiba-tiba Abang Zack tu datang. Bro, come datang sini. Tengok. Kau hari-hari tengok kita orang main bar. Apa kata kau join sekali? Aku ingat detik tu. Dan tu badan kau macam mana? Badan aku, kalau boleh aku berbalakang takbir ni, seorang nama kawan kita Afiq Aiman. Itu badan aku dulu. Serius cakap kau. Aku boleh share. Sekejap lagi aku dalam podcast ni aku share gambar lama. Jadi kau tengok. Lepas tu dia jadi best main bar ni. Lepas tu start main bar tu aku start pakai, dulu aku pakai XS lah baju. XS pun longgar. Lepas tu suddenly dia tergetat tau. Lepas tu orang dah start tegur. Confidence start naik. Start dia tu lah. Dia turning point dia kat situ. Macam, bukan kita nak tunjuk ke orang benda tu. Tapi dengan benda tu confidence aku macam Lebih kau macam nak jumpa orang pun kau tak rasa malu lah. Yes. Dengan bersukan ni, dengan gym ni, aku percaya something dia mengubah lah everything pasal life. Tapi ni dah tersasar jauh siut. Apa yang tersasar? Okey lah. Betul lah ni. Ni kau on track ni. Dia on track. Tak ada tersasar pun. Aku nak tahu tak apa di sebalik seorang Ifan ni dia macam mana? Sebelum kita ke next segment lah kan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tak berapa panas tu engkau lah kot. Ataupun mungkin panas juga lah. Sebab macam last episode aku tanya soalan panas sikit. So yang itu memang tak unscripted sikit lah. Scripted sikit lah. So yang based on last episode pun diorang mengatakan yang kau ni adalah the third partner lah dalam Buma Studio. So kau boleh ceritakan sikit lah kau punya basically responsibilities kau lah. Responsibility Kau kat sini apa yang menyebabkan kau tiba nak join Buma ni? Okay, Buma ni kenapa aku nak join Buma Kenapa kau nak join Buma? Bila kau join Buma? Kenapa aku join Buma? Bila kau join Buma? Macam mana? Siapa yang kutip kau sebenarnya? Okay, shout out to Zuzu lah. Thank you Zuzu, birthday boy. Okay, macam gila lah. Cerita dia macam ni. Aku memang suka buat business tau. Okay, aku memang daripada college aku boleh cakap aku ni pointer tak adalah power tau. Pointer aku bukan aku ni budak yang tak pandai tau. Tapi aku suka berbisnes. Okay, before that Buma, kenapa aku join Buma apa semua. So masa zaman belajar lagi aku dah business. Aku jual nasi ayam lah, aku jual air. Apa, masak sendiri lah? Tak. Aku ambil kat supplier lah, pandai sikit kan. Ambil kat supplier, jual nasi satu. Supplier dekat universiti apa? Tak, supplier luar. Lepas tu satu hari aku boleh buat sale biasa 200, 300 sehari. Kau bayangkan sebulan tu aku boleh dapat 4,000, 5,000. Masa aku student. Mantap lah. Mantap lah cerita dia. Lepas tu aku tak tahu dah buat apa dengan duit tu. Lepas tu aku fikir macam mana aku nak tambah income lagi kan. Aku beli kamera ke brother. Sebab aku ada kawan yang buat job wedding. Pakai kamera lah. Tapi sebelum tu kau belajar apa dekat ST? Islamic banking. Lepas tu kamera tu basically kau punya hobi lah. Tak ada hobi. Aku ni senang ikut orang. Kau senang terpengaruh lah. Okay, senang cerita simple. Ada benda yang boleh buat duit. Aku nampak dia ni boleh buat duit. Aku terpengaruh lah. Aku cakap dia ni boleh buat duit. Dia aku macam nak cuba lah. Macam tu lah. So member jual nasi dulu. Lepas tu aku nak ni boleh buat duit. Aku jual nasi. Jual air, aku pun boleh jual air. So kawan-kawan yang tengok video ni, yang bersama aku zaman college, nama dia Syazwan. Syazwan boleh tengok lah. Dia boleh tahu lah. Syafiq CR tahu. Daniel Martin. Siapa yang tengok. Dia orang yang ada dengan aku lah waktu aku start up kat college. Lepas tu kembali cerita kamera tu lah kan. Aku tengok kawan aku lah. Nama dia apa? Syazwan tu lah. Dia beli kamera. Lepas tu cakap nak try lah. First kamera 750D.
Itu kamera dia. Lepas tu kau bayangkan, best gak job wedding kan. Tak sampai seminggu aku pegang kamera, aku marketing kat Instagram, dapat job wedding siap. Minggu depan tu, kau tahu apa jadi dengan klien tu? Kalau klien ni tengok aku minta maaf Tu first sangat. client kau lah. First client kita orang. Aku pump dia tak mahal pun tu. Dalam time tu aku ingat 500 tu mahal lah. Tapi semua shoot 2.8 brother. Sebab aku tak belajar sangat pun. Basically life aku ni banyak belajar from mistake tau. So aku macam guru foto aku pakai 2.8. Aku expect time tu 2.8 ni kira nak cerahkan gambar je. Tapi job tu done lah. Job tu done, deliver cun. Tapi klien tak complain lah. Aku expect asal tak klien tak complain, rupanya sebab murah. Aku expect time tu satu job 500 baik. Kerja catering pun satu hari 100 tu. Aku macam lepas tu slowly. Lepas tu time tu thank you kat Syazwan. Banyak pakai kamera dia agak lah. Pergi aku start dengan kamera dia. Lepas tu lama-lama aku dah datang minat sikit. Aku beli kamera. Tapi sebelum tu aku pakai kamera orang lain agak. Aku punya pacik aku punya 450D. So aku explore 450D tu. Lepas tu baru beli tu first kamera aku 60D. Lens 50mm STM Mark II. Lepas tu dengan kit lens dia. Itu lah first 60D. Rasa macam gempak lah. Sebab time tu tengah trend orang pakai 1DX tau. So 60D ni campur dengan bateri grip tu. Nampak macam 1DX. So aku pergi shoot kan. Ada satu event, band ke apa kan. Orang kata, kamera apa bro? Nak pegang boleh? Pegang-pegang. Ingat 1DX. Satu dia bagi balik. Siut dia. Diorang charge kamera tu. Kau faham tak? Time tu aku dah macam, 60D power. Time tu 2017-18. Lepas tu aku finding job. Aku farming. Cari lah cakap. Aku bagi tu semua. Aku fotografer. Bukan power pun sebenarnya. Tapi aku slowly nak improve. Bukan bermaksud aku nak kejar duit je. Aku macam nampak macam mana nak improve. Sebab kita belajar silat banking kan. Kita tak ada exposure tentu. Dekat tempat aku mana ada diploma fotografi teknologi kan nama. Tak ada benda tu. YouTube pun tak ada exposure sangat. Tu lah start tu lah. Lepas tu ada company sendiri. Tu first company tu apa? First company tu tak nak disclose company lama. First company ada set up dengan kawan-kawan. Itu memang foto media lah. Foto media. Tu ke arah wedding lah. First company yang tu lah. Lepas tu ada second company juga. Pun sama. Memang kau buka bisnes semua, bisnes yang melibatkan media lah. No. Sebenarnya untuk media ni 3 kali. First, second, yang ni Buma. Lepas tu company lain pun ada. Company jual nasi ayam. Lepas tu company barber. Aku lupa ke? Aku ada bisnes barber ke? Bisnes barber? Aku gunting rambut apa? Aku gunting rambut. Aku boleh share kat hasil portfolio aku dekat IG ada lagi. Kau tahu tak apa yang best? Dan tu seramai lah barber dekat college aku. Lepas tu aku buat IG, aku conquer nama tu. Conquer nama universiti aku, college aku. Nama college aku, lepas tu tak barber. So aku the only person pegang IG tu, orang akan search macam nama college barber. So aku punya klien ramai babe. Cakap kau. Still aku college lah. Tak ada dah. Tapi sebenarnya rambut ni is a crown for the man tau. Tapi aku ni tak mendatangkan hasil yang cantik pun. Orang sekadar datang kat aku untuk potong je. Just potong saja lah. Aku bermula dengan RM3 satu kepala. Aku habiskan masa 10 minit satu kepala. Laju juga. Laju baik. Miss kau potong hanya untuk memendekkan rambut tu lah. Kau nak style apa? Mohak bro. Aku belajar. Adalah tengok YouTube macam mata satu tak ada mata, lepas tu pakai sikat semua. Tapi hasil dia takkan sama sebab aku time tu aku tak ada fikir untuk invest. Contoh aku punya barang dah lah beli barang kopi ori kat Shopee. Lepas tu potong hasil dia takkan sama macam kau pergi barber. Tapi klien customer semua okey lah. Datang sebab student bro. Yelah sebab murah RM3 kan. Student yang tu lagi-lagi dah nak exam. Orang lain semua dengan buku kan. Aku time tu duit brother. Satu malam barber lah. Orang tak nak masuk dewan kan. Satu malam pernah cecah pukul 8 sampai 10 malam. Rekod aku potong seorang 20 kepala. Kau kira lah 20 darab. Time tu aku dah upsell. Aku RM5. Dah nak puasa RM5. Kira 20 dah 5 berapa. Itu malam je. Hari-hari sepanjang exam. Cakap kau. Bilik aku penuh. Sampailah satu saat warden datang kantoi. Ada orang buat report. Ada orang tak buat tinggal aku. Biasa. Dalam bisnes ni, biasa. Orang dengki-dengki tu biasa. Tak tahulah sebab aku potong buruk dengan dia. Dia begitu. Yelah.
Betul kan? Tapi So, buat salah kan sebenarnya berniaga kat masa belajar buat salah. Kita buat barang-barang tu kan. Betul lah. So barber. And then Barber. ada lagi bisnes lain yang Business. mungkin Aku ada try jual kasut online. Ada juga dekat aku punya carousel. Kasut tu masih ada. Aku try jual kasut dari China. Aku modal time tu 3,000. Aku modal lah time tu 3,000 student. kopi lah. Kopi lah. Night Rochelle Run. Nama dia. Okay. Aku teringat zaman aku ada kawan. Aku ada kawan yang jual kasut tau. Aku tak ingat sangat nama dia. Lepas tu kata, Ifan, kau try dulu jual kasut apa semua. Aku pun try jual kat carousel. Lepas tu aku try jual bawa barang-barang aku kat tempat belajar apa semua kan. Tapi kan gagal bro. Kau tahu end up aku jual satu berapa kasut tu? RM40 je. Padahal kasut tu boleh jual 180 kan. Aku tak tahu kenapa. Aku daripada dulu bisnes yang aku try ceburi yang tak pernah berhasil adalah jual barang. Servis barber mantap. Jual makanan mantap. Media mantap. Macam tu lah. Antara tiga tu mana yang kau paling gemar? Maksudnya kau macam kalau buat bisnes tu dia smooth ke? Jual nasi lah. Jual nasi lah paling smooth. Memang sebenarnya orang akan beli lah. Orang akan beli tu. Sebenarnya aku pergi pusing satu college kan. Bisnes paling macam aku nak create nama. Mana-mana bisnes kau kena brandkan nama kau dulu. Termasuklah aku jual nasi pun. Aku jual nasi, aku angkat nasi aku. Pegang nasi 50 bungkus sebelah, 50 bungkus sebelah. Aku jual nasi ayam belada, ikan keli pun ada. Lepas tu aku macam sing song lah. Nasi ayam belada, ikan keli pun ada. Lepas tu orang macam, siapa dia kat luar ni? Aku ada kawan, birthday boy macam pernah cakap 3 kali orang ni, apa macam ni tu? 3 kali orang ni tengok benda ni, dia akan recognize lah. Orang pertama, dia pernah nasihat aku benda tu lah. So aku tak sangka aku implement benda tu time tu. Lepas tu aku macam, kali ketiga, orang macam, bro, dia akan buka pintu. Orang malas tu. Nasi tu RM5. Modal nasi ni RM4. Aku tu nanti RM1. Lepas tu lama-lama orang tak kenal. Aku buat community bro. Community nasi ayam belada. Buat grup WhatsApp. Siapa yang beli masuk dalam grup. Sampai dalam grup aku ada 200 orang. Tak lah. Lepas tu kan aku letak nasi. Aku main rugby dulu. Main rugby kat college lah. So aku letak nasi. Aku WhatsApp kat grup je. Nasi dah sampai depan bilik cakap tu. Aku letak je. Yang bagus buat college aku puji dia. Diorang jujur. Tak tahu sebab takut dengan aku, sebab badan aku ke apa. Tapi kan aku tak tabung. Aku tak nasi dalam bilik aku. Paling lancar 200 nasi habis. Aku balik rugby dalam masa sejam habis bro. Aku macam gila lah. Memang basically itu duit makan kau, duit allowance kau lah basically untuk kau universiti. Sebab tu aku tak pernah kisah ayah aku bagi duit ke tak masa mula college. Aku tak tahu ayah aku bagi ke tak. College kau tu dia pinjaman ke kau? Aku PTN. PTN lah. PTN. Okay. Lepas tu tapi kau ingat setiap bisnes dia pasang surut dia. Memang aku cerita tadi memang best sebab set benda aku. Tiba-tiba ada satu hari tu diorang tak silap aku hari Selasa atau Rabu dekat area college aku tu ada pasar malam, kawasan perumahan. Aku tak tahu. First time niaga kan, ada pasar malam. Aku dah makin tamak. Niaga ni jaga tamak bro. Cakap aku dah ambil 50, 80. Tiba-tiba esoknya aku ambil 90 buat nasi. Itu time ada pasar malam. Kau tahu apa jadi guys? Tak ada siapa beli bye. Tak ada siapa beli. Besok kau berapa? Kau kira 90 darab dengan RM4 lah modal kan. Aku time tu macam, minggu ni gagal tu cakap kan. Kiranya duit-duit yang semalam kan. Tak apa. Dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Itu time aku pakai ayat tu. Itu time aku search. Cakap, rezeki kita ada rezeki lain. Kau tahu apa? Nasi ayam belada free. Ikan keli pun free. Habis. Time free habis. Memang habis lah. Itu geng-geng tak pergi pasal malam lah. Geng-geng tak pergi pasal malam yang aku boleh cakap dalam college ni ada lah. Biasa kita student ada yang jimat tak pergi pasal malam. Tak, memang makan pagi je ke, makan tengah hari je ke. Itu time bagi free lah. Brand awareness lah time tu. Tu lah cerita pasal nasi aku. Cerita nasi pun panjang. Cerita nasi pun panjang. Lepas tu lepas tu going lah. Sebab tu ada duit kan. Itulah gerak ke media. Gerak ke media tu start dengan wedding all the time. Wedding all the time. So kita as a Islam banking kerja pun memang ada kerja hakiki time tu. Kita boleh buat adalah wedding lah. Sebab apa? Bila kita supply job ke apa, sebab media ni lain tau. Ni seni. Benda ni perlukan knowledge tau. Sebab tu dalam
college pun ada multimedia and degree. Kau kena ada knowledge buat benda ni. Aku tak ada apa-apa. Aku pasal accounting ke, ledger ke, bank recon ke. Aku tahu lah sikit-sikit. Cuba aku belajar. So bila aku pernah sekali tu aku bikin pitching untuk ada corporate shoot ke apa benda ke. Aku tak tahu apa benda yang aku pitching. Ni sebelum Buma ke? Sebelum Buma. Sebelum Buma ni. Aku cakap aku belajar bisnes kan. Lepas tu sebab tu sebelum Buma ni aku banyak wedding Sebab wedding ni kita tahu sebab aku pun nak berkahwin kan. So aku tahu apa yang klien nak semua. Tapi bila nak ke arah benda lain, media ni besar, ke arah benda lain, aku tak tahu apa nak buat. So Buma ni banyak membantu aku untuk menjual. Sebab apa dalam tim Buma ni sendiri, aku boleh cakap 90% semua daripada multimedia degree holder lah. Aku boleh cakap degree holder multimedia. Sebab diorang ni lah banyak bagi input. Banyak bagi input. Macam okay Ifan, sebenarnya sebelum contoh kita bagi satu senario lah. Kita nak pergi pump job podcast je lah. Dalam mindset kita dah study. Sebelum kita mana pergi job, kita akan study podcast dulu. Camera, angle, sound and everything. Tapi sebenarnya, aku boleh je share dengan korang kan. Kita perlukan ada deck, pitch deck ataupun production deck. Supaya kita kenal apa yang klien nak. Apa yang kita boleh supply. So apa yang kita supply tu, dalam production deck tu, kita bagi tahu semua benda, details. Tapi kalau kita tak ada knowledge pasal media ni, kita sebenarnya tak tahu apa kita nak jual. Betul. Boleh faham tak? Betul. Itu lah. Sebab tu sebelum ni lah, company-company yang sebelum ni pun, yang aku buat, yang first pun, yang sebelum ni, memang ke arah wedding je lah. Bila nak ke arah yang ke arah lebih ke depan, selalunya tak boleh nak lock sebab kita tak ada bullet lah macam cerita. Bullet nak jual tu. Kau bagi, kalau untuk wedding kau bagi semua gambar-gambar yang kau pernah shoot lah. Gambar shoot. Basically portfolio Instagram, standard lah. Instagram, TikTok. Macam tu. Dan sebab dia punya wedding is good. Aku cakap wedding is very good. Very important and everything lah. Cuma nak ke arah media yang berlainan. Media yang berlainan. Susah. Macam tu sebab kita pun tak faham dalam konsep ni kan. Semua kalau macam wedding, aku rasa kau bagi portfolio dah cukup. Sebab ada orang pun tak ada nak kena pitching pun, nak kena apa semua kan. Orang nak tengok colour semua. Tengok colour semua tu. Macam lawa lah fotografer yang tangkap kan. Betul. Kadang, yelah. Cuma tu lah, aku nak tanya lah, apa expectation ataupun reality lah yang berlaku time kau menjual. Selalunya apa yang klien expect dan sebenarnya reality benda tu tak boleh pun. Contoh lah. So kau bagi, mungkin ada a few lah. Mungkin macam dia nak turn around fast. Contoh macam dia minta kita buat satu video. Dia nak pastikan yang video tu boleh bagi sales kat dia. Kau rasa kau setuju tak benda tu? Sebenarnya adakah dengan buat video, buat branding apa semua, akan datangnya sales tu sebenarnya? Sebab ada setengah klien yang macam diorang berharapkan content creator ke ataupun mana-mana media production ni, kalau diorang buat video kan, buat video untuk diorang, basically diorang mengharapkan dengan ada turnover yang macam boleh beri sales lah kepada diorang sebenarnya. Kau rasa macam mana? Ke diorang tak faham pun sebenarnya? Aku faham. Maksud kau ni, kau sebut ke arah macam media social management lah sekarang. Media social management. Kita memang ada few klien yang hire kita untuk jaga media social management. Memang betul pun. They expect that, Ifan, we hire you untuk create this video untuk capai sekian. Untuk ada view yang banyak, untuk ada like, follower and everything lah. Tapi kena ingat, apa yang kau jual? Penting ke? Benda pengisian dalam tu lagi penting. Kita ni supply technical. Kita ni supply, kalau you guys nak camera angle macam mana, you nak 360 ke, you nak drone ke, semua kita boleh supply. Tapi kalau pengisian dalam tu tak cantik, tak ada ke? Macam tu. So sebab tu kalau kadang kita ni Buma boleh suggest. Macam tu kalau you jual karipap. Kita akan bagi tahu kenapa orang kena beli karipap you. Ada certain klien kalau dengar, okey lah. Sebab kita dah biasa dengan industri kan. Tapi ada certain klien macam, tak boleh Ifan. Tak boleh. Karipap I memang macam ni. You tak boleh nak ubah. So, jangan salahkan kita lah. Itu pandangan I lah. Itu yang pertama. Yang kedua bagi I, kadang-kadang
tak capai expectation dia juga because of the budget. Juga. Kita faham we are doing business to business lah selalu kan, media sosial ni. We are doing business to business. Diorang mesti nak murah punya. Kebanyakannya lah. Tapi ada certain orang yang faham quality, dia faham yang kalau kita charge harga sekian-sekian ni, dia akan dapat input yang macam ni. Dia faham benda tu, kita senang gila buat kerja. Dan biasanya 90% capai je apa yang dia nak. So bila dekat dia budget, orang expect macam, I nak contoh I bagi amount lah 1,000 lah untuk projek ni. Tapi dia tak faham, sebenarnya bukan sekadar kamera je yang kita supply, editing, motion graphic, AI, apa-apa semua benda lah, animation 2D lah, kadang 3D lah. Benda tu beza tau. Benda tu perlukan skill. Kadang-kadang kita perlu hire, ada satu time kita pernah hire orang yang color grade kita punya video kat Indonesia. Itu harga lain. Sebab kita pastikan kualiti tu kena dengan harga tu. Tapi kalau you guys bagi harga macam ni, kita work within the budget lah. Jangan expect that. I dah akan explain dah. Kita work within this budget. So you jangan expect that video ni akan sama dengan budget sebelum ni kita orang dapat. Sebab diorang akan cakap, wow, video Buma smart lah, Buma punya job ni lah, itulah, inilah. Tiba sampai loloi. Kenapa video I tak sama lah macam you punya projek sebelum ni? Sebab harga korang tak sama. Kita takkanlah I nak kena bawa semua lampu-lampu ni. Korang bagi harga macam ni. Hopefully lain faham lah. So ni semua sebab duit. Ya, betul lah. Sebab benda setup pun yelah masa lagi, manpower lagi. Manpower penting. Benda-benda equipment ni bukan benda yang murah lah. Betul. Untuk kita, yelah takkan setiap masa nak kena belanja klien ni pula kan. Betul. Lepas tu macam you sebut tadi, manpower kan. Sekarang ni Buma bukan saya seorang. Kan? Tuan Amal sendiri pun Buma. So dalam Buma ni pun banyak perut. Banyak perut. Kalau nak deploy semua Buma pun memang video akan boom lah. Dia cakap yang dalam team ni memang power lah. Tapi kalau dengan harga macam ni, kita akan mungkin bawa seorang je. Bawa 2 orang je. Seorang fotografer, seorang assistant. Seorang videographer, seorang assistant. Siapa nak pegang lampu tu, siapa nak pergi set up. Kena faham tu situation lah. Betul tak? Betul. Tu basically macam budget dengan vision yang laku lah, basically tak sampai expectation reality lah. Tapi adakah video yang kita buat untuk orang tu boleh convert jadi duit untuk orang sebenarnya? Kau ada duit? Maksud aku macam faham. yelah, kita buat video macam-macam. Lepas tu dia kata macam ni, apa ayat dia? Ada pernah lah, ada satu content creator ni pun pernah terkena lah, which is dia klien dia kata, video yang you buat ni tak sampai expectation I lah, and I rasa tak memberi sales pun pada company. Adakah dengan membuat video konten-konten ni adalah untuk brand awareness ke, ataupun boleh convert jadi duit sebenarnya? Dia kena faham matlamat dia buat video ni sebab apa. Contoh kalau dia matlamat dia untuk menjual, give us product and then kita make the video menjual. So bolehlah buat sale. Faham tak? Tapi kalau tiba-tiba kita nak buat awareness contoh, tapi awareness dia pun loloi tu maksudnya apa? Budget dia tak best. Kena faham situation. Kalau budget dia best, more money you give, kita akan bagi more things lah. So mungkin itu penyebabnya lah. Kadang saya faham lah, kadang-kadang ada dia hire kita amount 500 untuk buat video. Kita buat pun between the budget 500. Tiba tak capai. Sama je macam kamera handphone. Itu benda paling panas lah, cakap lu brother. Memanglah sama macam kamera handphone. Lighting tak ada, setup tak ada, apa tak ada. Bayar pun loloi. Ingat kamera kita beli berapa kan? Betul tak? Okay, faham. So kalau more you pay, kita dah setiapkan ada production dia, ada storytelling, ada storyline. Kita pandai cari hook, macam mana klien daripada pihak dia orang punya klien nak tengok. Boleh capai apa yang dia nak. Kita adalah 2 jenis klien tu yang kita dah experience lah. Benar ada experience lah. Ada satu klien tu memang capai lah. Boleh tengok lah kat Games On, kan. Punya view memang cun.
Itu Sebab memang awareness lah amat basically. awareness lah. So capai lah, dia suka lah kan. Tapi ada certain tak nak sebut, memang tak capai pun. Cuma aku nak lah sebagai sales person lah, kau pernah hadap tak klien yang macam dia punya vision macam-macam lah, gempak lah ni semua kan. Tapi kau rasa macam kau bagi lah suggestion kau, tapi dia macam tak dengar. Dia macam Benda ni biasa. Sebab apa, semua orang nak berkarya tau. Sebab dia berharap that I put this money, ada certain client dia put up to you korang. Itu best lah daripada kita pun nak buat yang terbaik lah. Tapi ada certain client dia macam risau, takut macam I put tapi I nak ada involve. Nak ada involve. Tak apa, ada involve. Tapi kena ingat, kenapa dia datang kat kita kan? Sebab kita patutnya layak untuk supply apa yang dia nak kan. Tiba-tiba dia nak macam dia dalam industri juga kan. So dia bagilah storytelling dia, I nak macam ni, I nak macam ni. Imagination dia lah. Imagination tu pumpam. Tapi kena ingat, kita tak boleh nak make it reality kadang-kadang. Sebab imagination ni menggapu. Kau kena make imagination ni realistic. Faham tak? Kita faham dalam industri ni, bukan kita nak buka kamera, technical things, kita pun nak capai lah apa objektif dia, betul tak? Tapi kita pernah hadap lah klien macam tu. So bila macam mana kita nak hadap pula? dia kacau time set lah. Kacau brother. Itu memang tak suka gila tu. Kacau bukan sebab time set je. Sebelum time set pun sama. Dah buat storyboard pupam. Dia dah setuju apa semua lah. First meeting setuju. Second meeting, I nak tukar lah. Kau ingat buat storyboard ni senang ke? Cakap kau, nak lukis, nak kena hire lagi. Nak tunjuk nak apa, basically the storyboard is to show the direction of the production kan. Betul. Cakap pasal storyboard, thank you to Aziz Reza. Semua storyboard dia buat lah. Bantu lah. Aziz Reza memang power gila lah buat storyboard sebab dia memang pelukis lah. Aku rasa kita kena invite dia untuk kita punya animator lah. Aziz Reza punya cerita memang sangat best. Macam ni jadi animator. The only animator yang aku kenal yang sangat hebat dia lah. Tu cerita lain. Tapi kita bagi satu senario je lah tadi. Kita bagi storyboard, dia expect storyboard ni buat senang. Lepas tu nanti tiba-tiba zaman kan sekarang AI kan. Dia akan cakap, Ifan AI je lah. AI lah. Kau kena faham AI ni untuk apa. AI ni adalah bagi idea untuk kau. Kau cakap, kau jangan expect semua benda AI ni akan siapkan kerja kau. Pandangan aku akan AI. Lepas tu ada satu time tu, nak buat storyboard. Ifan buat AI lah. I macam, apa tu? Kita memang betul-betul lukis setiap part-part baik. Storyboard ni penting. Dia bukan sekadar storyboard untuk storytelling kat you. Dipakai untuk production juga. Betul. Dia sampai terlalu mendalam pula kan. Orang tak faham benda tu. Sebab dia bukan dalam industri. Sebab tu dia jemput kita untuk tolong dia sampai dia punya matlamat. So should be trust us lah. Setuju. Aku nak tanya mungkin ni sikit lah, macam soalan yang tak adalah teruk sangat pun, tapi aku rasa pernah kau hadap klien yang dia expect kalau boleh video yang kita deliver tu confirm viral. Pernah lah. Dia expect macam, dia paling sakit hati apa tau, dia biasa rekod guna handphone. Dia lah satu klien ni. Ada satu klien dia request video. Tiba-tiba hire kita untuk pastikan kualiti dia lebih cantik daripada handphone dia. Lepas tu dia harap that akan boom daripada kita. Tapi kena ingat, macam saya cakap tadi awal-awal tadi, kita work within the budget. So dia expect macam dia bayar harga biasa je lah. Kita accept semua benda job, kita accept. Tapi kita work within the budget. So cepat dia expect that kita dah hire production luar, dia ni akan boom daripada apa yang dia buat selama dia guna handphone. Tapi kesilapan dia, bajet dia banyak ni je. So kita pun work within the budget banyak ni je. Sebenarnya sama je dengan apa yang dia buat selama ni. Cuma ada storyline sikit je. So tak ke depan sangat pun. Itu apa punca dia. Ada je. Tapi bila kita explain benda ni, Ifan, mahal lah. Aku nak cakap apa lah. Macam yang saya cakap tadi, dalam Buma ni dah ramai. Buma ni dah ramai. Kamera kita pun bukan beli dengan pokok punya daun. Kan? Ya, betul. Every 3 months tukar kamera.
Thank you to Echo Camera Trade. Dengan CSG sekali lah. Dua supplier ni memang sangat best. Dia punya Kalau korang tak percaya, pergi tengok Echo Camera Trade tu. Berapa kali kita pergi. Dekat Times Square. Times Square kan? Times Square. Kalau ingat kan, confused. Kalau ingat Times Square. Level 6. Level 6 yang ujung sekali. Yang CSG? CSG dekat Alam Damai. Itu kalau korang nak pergi dekat dengan dia jual aksesori. After you guys beli kamera, nak beli cage ke apa benda ke, mic ke, pergi CSG. Harga boleh kau tim. Syarikat anda perlukan solusi media? Boleh! Apa jua bajet anda? Event anda kami resensikan. Dalam banyak projek yang aku pernah hadap, projek mana yang macam shoot hari ni, lagi 2 hari kena siap lah, ataupun esok dah kena settle lah. Ada yang paling best projek shoot hari ni deliver. Kita boleh buat. Ada. Tapi sebab apa kita boleh buat? Sebab ada bajet. Faham. Sebab ada bajet. Sebab dia tak ada yang klien mungkin lepas tu tiba bila kau dah hantar macam tak boleh lah macam ni, tambahlah sikit ni, satu tak kena lah ni. Benar. Bila boleh tambah harga amendment. Apa masalah? So, ada basically ada charge dia lah. I tolong you tolong I. Simple. Okay. Betul lah kan? Ya, betul lah. So, ada charge dia. Sebab dah habis shoot, orang expect macam expectation netizen ke siapa-siapa kan. Dia expect macam, tak tahulah sekarang mungkin orang dah buka mata kan. Okay. Fotografer atau videographer pergi shoot, itu time je dia bekerja. Sebenarnya tak tau. Fotografer dan videographer ni dia bekerja macam suka buat OT tanpa dibayar tau sebenarnya cerita. Okay. Contoh kau pergi shoot wedding lah. Pergi contoh wedding. Kau pergi shoot wedding, pumpak. Balik tu kau kena backup, transfer, lepas tu select best photo, lepas tu nak kena edit, nak kena print macam-macam, lepas tu bagi kat klien. Tiba-tiba klien tak minat pula colour tu, sebab mata orang ni lain-lain. Ada orang suka warna gelap, ada orang suka cerah-cerah, ada orang suka macam sekarang ni tak nak display light. Tak payah pakai display light, nak nampak macam apa orang kata, nampak macam apa orang ayat tu lah, Cinematic lah, apalah. Lain mata, lain cara. Tapi kita memang cuba sedaya upaya nak capai impian klien tu sendiri. So memang kau based on client needs lah. Based on client needs lah. Means basically Buma flexible lah on the needs. Kau tak, cara kau menjual pun basically ada macam-macam jenis colour yang ikut preference orang lah. Sebab tu tadi awal-awal apa yang saya cakap ni pun tak datang terus tau. Which is apa yang saya cakap ni, semua benda ni sebabkan Buma. Sebelum ni saya memang jual je, benda boleh buat, kadang-kadang tak deliver, pernah juga. Sebab pengalaman lah, kita tak tahu benda ni penting. Tahu tak? Kita tak tahu sebenarnya benda ni penting. Itulah cerita dia. So saya banyak belajar daripada kesilapan, termasuklah Buma punya input. Itu yang saya boleh tahulah sedikit sebanyak apa input yang saya cerita hari ni. Mungkin kau boleh share sikit lah. Aku rasa dekat luar pun mungkin ada masalah in memahami kepentingan macam dari segi branding, mungkin daripada segi audience dan juga platform. Mungkin kau boleh explain sikit. And branding dengan marketing bagi pelanggan aku adalah benda yang berbeza lah. Branding macam awareness. Kau macam kau akan share kau punya artwork ke apa benda kau punya kerja dekat platform mana-mana lah. Dekat social media platform. Lepas tu macam marketing, basically kau punya sharing tu more on macam kau menjual lah. And audience mungkin kau boleh cerita sikit lah, sedikit penting tak, macam mana nak connectkan the dots between 3 benda ni lah.
Dia dah terlampau mendalam. Kita kena share lah benda ni sebab aku apa pun pandangan aku as a branding, as pasal marketing pasal semua. dengan audience lah. Pasal audience lah. Macam mana kau pastikan the clients punya expectation, needs, apa semua yang dia minta tu, sebab setiap yang dia propose kat kita kan, macam contoh this project, contoh ada project, contoh dia nak project, kita paling senang yang baru recently iklan raya. And mesti dia nak ada audience yang tengok. Mungkin dia nak yang orang tua tengok, dia punya message dia nak sampaikan, ataupun budak-budak, ataupun generasi sekarang ke apa dan sebagainya, budak sekolah ke apa kan. So cuma kau macam bagi dia, orang panggil importance lah. Macam mana kau nak connect the dots untuk memastikan expectation client tu tersampai? Okay. Good question. Good question. Biasa kan orang-orang dah terima question kan dia cakap macam tu kan. Apa nak connect the dots ni kan. Sebab tu saya cakap pentingnya production deck tu. Pentingnya production deck tu. Kita tak tahu, kita bukan jual bisnes je, kita bukan buat bisnes je. Betul tak? Kita tak tahu branding dia apa, kita tak tahu audience dia siapa, kita tak tahu. So kita jumpa meeting lah. Apa yang you nak capai dalam projek ni? Contoh bagi iklan raya, ada satu iklan raya ni kita buat. So dia cakap kita ada bagi idea. Okay, apa kata kita buat video ni dekat dalam tempat ni, lepas tu tempat bisnes tu, lepas tu cerita lah sikit sebanyak benda. Lepas tu kata, Ifan, ni hard selling sangat. So kita tahu lah, kita dah tahu. Oh, dia tak nak hard selling. Lepas tu okay, I nak benda ni look funny. Dapat input lagi. Oh, dia nak look funny. Audience ni siapa? Apa yang nak capai? Oh, I nak capai budak-budak tengok. Contoh, I tak nak ada nampak sedih-sedih, banyak iklan raya sedih contoh. Nak tunjukkan yang sebenarnya kita selalu bakti waktu iklan raya lah, macam tu lah. So kita tahu, oh Popang, okay. Branding pula, based on branding, kita tahu dia nak brandkan apa. Nak soft sell, benda tu. Betul. Lepas tu marketing pula, dia nak marketing apa? Tempat dia berniaga kan. Lepas tu audience pula, siapa nak tengok? Dia nak orang Gen Z ni tengok. Sebab nak happy kan. Sebab sekarang ni semua iklan raya happy kan. Lepas tu terpengaruh pula dengan iklan raya Watson memang best tahun ni. Terbaik iklan raya dia, I suka gila lah. So terpengaruh sebab dia iklan raya last minute je buat iklan raya. Dia try apply lah benda tu, which is di mata dia capai. Ni klien yang best lah, which is within this budget, kita work, dia capai. Capai matlamat dia. So persoalan Encik Amal tadi, how to connect the dots tu, satu jawapan je, dengan production deck tu. Pergi meeting tu penting. As a salesperson kan, paling penting sekali jangan input daripada orang tu sangat penting. Tanya sebab banyak. Saya berapa kali kalau meeting tak cukup input, saya pergi. And then saya tak suka meeting online. Saya antara manusia tak suka meeting online. So face to face lagi best. Supaya kita tahu apa yang dia nak. Kadang-kadang apa dia cakap tu tak sampai, tapi dari segi reaction tu kita tahu apa yang dia nak lagi. Macam lah. Dari pengalaman kau lah, mana klien yang macam yang selalu mungkin dia panggil returning clients lah? How do you have a long term relationship dengan orang? Ataupun mungkin kau boleh share sikit klien-klien yang probably micromanage kau lah. Sorry, micromanage apa? Micromanage tu macam dia minta buat macam ni, kau buat macam ni. Maksudnya dia tak bagi kau, maksudnya macam kebebasan lah untuk kau buat kerja kau. Tapi yang first question ni is, macam mana kau jaga long term relationship dengan klien-klien kau lah? Long term relationship. Jujur lah. Sebab dulu aku boleh cakap kau tak jujur lah? Aku pernah bukan tak jujur lah. Maksudnya aku ni digelap mata dengan duit. Contoh ada klien dah bagi ni, nanti dia dah macam malas, lambat, macam tu lah. Aku sendiri mengaku benda tu lah. Lepas tu by sikit-sikit lah kita nampak this, macam aku cakap kita important. Benda ni important. Lepas tu kita lakar lah apa benda yang tak okey kan. Be the best person. Bagi aku synopsis conclusion sepanjang aku menjual ni, pertama sekali kau kena jujur. Jangan menipu ni. Kau cakap pumpang, aku lah dulu lah. Aku jujur lah, kesilapan kan. Pumpang tanya deliver barai.
Libu barai. Kadang-kadang bukan sebab aku pun libu barai. Kan? Yelah sebab kau budak sales lah. Aku dah sale. Aku menjual lah. Orang nak jual-jual. Aku kan buat budak. Aku kadang tak buat foto video pun. Contoh. Aku jual. Kata tim boleh buat. Kali tim barai. Kalian tak nak dengar pun. Kalian tak nak tahu pun tim kau barai. Kalian tak nak tahu pun. Yang tahu dia nak deliver barang ni. Betul lah. Kalau aku jadi klien aku marah kan. Tapi kadang-kadang tim tak boleh supply. So kita sebenarnya kena develop tim yang betul-betul lah. Develop tim yang betul-betul. Jujur. Kadang kalau kita explain kat klien. Lepas tu ada supplier yang barai. Contoh album kahwin. Banyak aku kena buruk-burukkan album kahwin lah. Setakat ni album kahwin yang terbaru ni memang terbaik. Album yang sebelum ni lambat. Kata janji 2 minggu. Tapi kita cakap dengan klien 2 minggu ke. Contoh. Lambat. Pernah sekali tu pumpak. Aku kena block bye. Kena block klien lah. Aku dengan ni supplier. Supplier. Okay. Aku pernah buat album kahwin kat Shopee. Okay, aku semurah apa semua. Lepas tu pun okay, mula-mula okay. Kalau dah satu batch tu scam aku siut. Satu batch. Okay. Aku bagi gerbuk lah. 7 album macam tu lah. Kali scam kat Shopee lah. Lepas tu dia block aku. Aku tak tahu apa jadi apa semua. Tapi duit dah dapat lah. Dia tak dapat lah. Benar. Lepas tu aku kena ganti balik lah. Itu risiko bisnes pula. Lepas tu bila kita buat job ni, bukan kita, aku sales person lah, aku jual. Tu team tak strong. Video barai ada je. Pernah je jadi. Pumpak jual. Member ada team ni okay, buat video produk okay. Sekali buat video wedding lain pula jadi. Pernah je. Lepas tu jual-jual kita yang kena. Budak sales ni dia duduk depan tau. Dia duduk depan. Lepas tu bila duduk depan ni client attack. Attack. Lepas tu kita pergi belakang. Kau asal buat macam ni? Dia attack kita balik. Team kita attack. Padahal aku nak sampaikan je kat team. Client nak macam ni asal kau nak tukar pula. Yelah betul. Kata kau boleh buat sebelum ni. Adalah tu previous contoh situation lah. So banyak pengalaman. Tapi Buma Buma so strong macam cakap. Memang bergaduh dalam team tu biasa. Buma kita bergaduh. Aku boleh gaduh dengan Zuzu lah. Birthday boy. Zuzu aku mengaku kalau bila production memang kadang-kadang tak sepakat. Tak sepakat. Tapi tak sepakat tu bila ending dia best. Ending dia akan satu jawapan yang kau tak fikir benda ni, aku tak fikir benda ni, tapi jawapan ni best. Macam tu lah. Selalunya. Tu yang team Buma ada sekarang lah. Lepas tu aku jual kau Buma sebab tanpa yakin. Buma strong lah. Macam sekarang aku dah lama tu tak edit. Dah lama tak pegang kamera. Sebab orang sampai power sangat. Aku macam aku nak duduk mana lah. Foto tak power. Video lagi lah. Tak pandai buat kan. Budak intern kita pun daripada Unicell. Boleh play di sekelilin ni Unicell. Unicell kita punya partner pun Unicell. Amal pun Unicell kan. Unicell keluarkan tim-tim ni power-power. Unicell pun dia dah ada apa? Diploma apa nama kau punya course? Fotografi teknologi. Aku boleh cakap gambar dia power pada kau Mal. Pada power orang lain. Power dia orang shoot. Aku tak Kau tengok foto. Kau ambil course apa dah sebenarnya? Kau siapa benda ni? Aku computer engineering tu. Kau computer engineering? Aku dah computer tu sebab aku pasal network ke, pasal PC aku particular sikit lah. So macam bila broadcast tu aku rasa macam tak ada masalah lah untuk aku sebab dia main teknologi lah. Tapi kau lah orang-orang awal buat broadcast yang aku pernah tengok tu broadcast kau dulu-dulu. So basically kau tanya aku balik. Ya boleh katakan macam tu lah. Tak adalah kan. So macam tu lah basically. Betul lah. Amal ni memang ada masalah apa. Dia santai. Relax je. Suka awak buat kerja macam ni. Dia buat kerja. Dia ada plan. Dia tahu apa dia buat. Aku tak suka buat kerja buat last minute ni. Faham. Thank you Amal. Okay. So pernah kau klien, kau jumpa klien yang macam banyak pasal klien je hari ni kan. Sebab aku menjual. Yelah. Sebab tu kau boleh tanya pasal klien. Aku tanya pasal klien lah basically. Pernah bukan pasal klien, ni pasal projek lah. Pernah kita buat projek pertengahan tu kan dia macam tak jadi ataupun tiba tak jadi tu satu hal. Ataupun macam projek tu yang kita buat tu kita yang back off. Pernah kita back off ataupun klien back off?
Pernah have that kind of Aku experience? cerita experience kat Buma je. Aku cerita Okay. experience kat Buma. Aku cakap sebab aku banyak dengan production team dekat Buma. Aku tak nak disclose lah klien mana, tapi aku boleh cerita lah senario dia kan. Okay, dia punya cerita pumpang-pumpang lah. Harga boleh bayar apa semua, kita nak deliver kan. Sampai ada satu tahap tu, kita mengaku ada satu kesilapan, ada HDMI kita problem lah macam tu. Mengaku lah, kita reshoot balik benda tu baik. Kita reshoot balik, sebenarnya modal lagi tu kan. Tiba-tiba tarik diri pula. So ada masalah lah basically yang Buma buat yang menyebabkan dia tarik diri. Macam tu ke? Basically kita memang tak ada masalah, buat salah apa pun. Biasa lah dalam kebanyakan aku tak cakap semua lah. Alah, normal people. Aku cakap kebanyakan manusia lah. Dia bila ada problem, ada certain orang dia suka tunding jari macam tu. So dalam team diorang tu, okay, ada satu kesilapan dalam team kau tak tahu. Sekali dia tembak Buma. Padahal Buma dah deliver kau lah. Apa yang dia nak semua kita kasih. Diskaun dah kasih. Potong harga dah kasih apa semua. Apa amendment pun ada yang tak charge. Bayar pun ikut dia. Dia kata tak boleh bayar awal lah benda. Kita okey je. Sekali projek tu minta invoice semua dah kasih. Klien tu is a big client juga lah. Big client lah. Itu yang baran tu. Company bukan main besar lagi. Okay. Supply duit lagi. Supply duit. Tapi tak nak kan. Kita tak nak burukkan dia. Adalah pengalaman tu. Lepas tu ada klien yang ada certain klien enggak. Cerita tak lepas lah. Kita bawa deploy semua team kita time tu. Ada job ni tak besar pun. Cuma kita nak bagi team kita experience. How production works lah. Itu time lah. So rezeki ada lah. Betul tak? Rezeki ada lah sebab kita nak supply team kita supaya experience. And then patutnya dia hargai lah kita buat. Video pun cun. Cakap memang cun kau-kau lah. Boleh jual lah. Boleh katakan harga video tu lebih daripada harga tu. Double atau triple sepatutnya. Suddenly dia main macam ni. Klien dia main macam ni. Ifan, can I have the raw footage first? Situ. So tips kepada semua yang buat bisnes media ni, sebelum klien bayar full, jangan bagi raw footage. Sebab apa? Bila dia jadi raw footage, itu teknik dia adalah untuk dia bergerak. Dia keluar. Kita tak bagi. Memang tak bagi. Kita tekan tak bagi. Alasan ada kata, nak kena raw footage lu baru bayar lah, apa benda lah. Ada lah macam tu. Dia pusing-pusing lah. Betul cakap, no. Kita punya, cakap simple lah. SOP company memang tak boleh lepas. Bayar lu. Lepas tu pupam. Tak, memang tak bayar brother. Lagi 60% tak bayar amount. Maksudnya dia dah bayar deposit dulu, ada 40%. Dia dah bayar deposit 40%. Lepas tu ada 60% tak bayar. Last year. Lepas tu tiba dia hilang. Senyap. Kata nak bayar minggu ni lah, nak bayar minggu depan lah. Nak masih bayar boleh contact ke? Tak boleh dah. Sekarang contact ke apa benda pun tak layan dah. Sampai kita akan plan untuk saman lah. Kita tak suka lah macam tu. Hantai lodi apa semua. Ada klien macam tu. Dekat Buma. Sebab Buma ni memang dengan klien dia lain. Kita akan dahulukan klien. Tapi kita akan cuba bagi klien faham. Kadang-kadang kita bertekak dengan klien. Untuk capaikan satu objektif yang sama. Untuk capaikan karya yang hebat dah. Dia cakap. Itu ada yang benda yang berlaku. Sebenarnya cerita pasal sales banyak klien sebab apa? Budak sales dia ke depan tau. Dia ke depan dulu. Dia sales dengan producer sama je kan. Kalau dalam team ni. Sebab producer dia akan ke depan dengan klien dulu kan. Betul tak? Betul. So kadang-kadang bila dalam production saya, aku producer lah. Macam tu. So apa klien datang, dia tembak aku dulu. Aku akan backup team. Okay, tak boleh macam ni. Pupam. Lepas tu kalau daripada team aku pula, okay, kalau dia bagi aku team bagi. Fine, nak ni. Aku akan halang team pula. Tak boleh. Team kita ni saya pun nak berkarya. Okay, faham. Itu yang baran tu. Baran tak? Dia punya idea tu terlalu banyak. Aku nak buat macam ni lah. Aku nak tu lah. Lepas tu kau kalah. Tak boleh. Klien ni bayar santai. Okay. Kau jangan over bagi pula.
Tapi kalau klien ni bagi boom, boleh kita supply. Sebab apa benda-benda tu kadang-kadang nak kena sewa. Kadang perlukan power man lah. Manpower. Oh man tu yang berbasikal tu. Genang. Mana nak untung tu. Kita buat bisnes ni kena fikir untung. Walaupun sikit. Kalau kita supply semua benda je, kadang rugi lah. Buat apa rugi? Kau buat apa? Kau buat bisnes apa kalau kau rugi kan? Itu mental aku cakap. Pernah ada projek yang ni lah, yang Bomba sendiri macam klien bagi projek, ini macam tak possible lah projek ni, kita tak ambil lah walaupun dia bayar mahal. Okay, cakap persoalan bayar mahal. Kalau amount tu besar tapi projek tu pun macam modal besar, kita tak ambil risiko. Biasa modal kena 60%. Contoh modal untuk jalan projek, 40% tu apa dia? Kadang orang tak faham. Kau ni Ipan company nak untung je, 40% ni buffer lah. Kadang contoh tiba-tiba kamera kita rosak tengah shoot, 40% dia ganti. Kadang contoh na'udzubillah min zalik, aku shoot contoh pakai drone dan kereta kan, shoot kereta, aku accident. Aku ada pengalaman accident lah. Modal tu pergi hospital, duit 40% tadi tu lah. Orang tak faham. Orang expect macam 60,000 punya cara tak? Sebenarnya 60,000 biasa 40,000 punya supply. Sebab 20,000 ni buffer untuk apa? Kalau kamera kita rosak, kalau tim kita ada dalam masalah ke, jatuh ke, ada paling kelakar ni, sini kelakar. Ni sini kelakar. Contoh partner saya Buya Mirul, tengah shoot ni dia semangat lah, dia berkarya pop. Lepas tu mula tempat indoor tu tak pakai kasut. Dia nak pakai kasut dengan keadaan dia pegang gimbal, ada mic, ada monitor pun semua. Dia sarung kasut dia. Kau tahu apa jadi? Kena sengat lebah, Yal. Kena dalam kasut tu ada lebah. Macam mana boleh? Amal lah aku tahu. Lepas tu dia mengiak. Modal dah bai, memang nak pergi klinik. Teruk lah. Teruk bai. Biru tu kaki dia. Saya cakap, dah kena cari replacement satu. On the spot replacement. Itu job apa tu? Itu wedding lah. Wedding. Kita cover wedding juga. Itu nasib wedding je. Nak cari replacement satu. Lepas tu kaki dia pun satu hal. Itulah yang buffer 40% tapi jumpa lagi. lah Tubuan punya tempat tu, jumpa lah. Oi, jumpa lah. Aku lah pikir. Itu kelakar. Banyak kelakar. Lepas tu ada satu lagi. Contoh ada shoot apa Zul itu, yang kereta yang kita punya drone crash tu. Drone crash? Kita ada shoot satu explore race tau. Kat highway lah. Lepas tu kita ikut guna drone. Sekali keadaan tu kau tahu drone tu tersangkut kat pokok tu. Itu modal juga. Kau ingat drone murah? Time tu kita boleh drone kau lah. Drone memang amount berapa lah. Time tu dia punya value 4,000 juga saya rasa. Value dia. Atas macam nak ambil baik. Lepas tu kita orang sedut daripada handphone je lah. Sedut footage tu kan. Tu pun tak cantik lah. Itu antara yang 40% saya cakap tadi tu. Biasa buat ambil balik tu. Tak ada. Buat explore tu tengah berjalan. Terpaksalah sewa drone baru. On the spot. Ni kalau klien-klien dengar, I explain. These things lah. Kita bukan Buma buat bisnes, yes, untuk untung. Bisnes memang semua orang buat bisnes untuk untung. Mana orang bisnes untuk rugi? Itu satu. Yang kedua, kita memang jaga kebajikan everything. 40% ni untuk jaga benda-benda ni lah. Tengah buat podcast ni, tiba-tiba mic problem pula. Kita tak tahu. Benda ni setiap yang datang pasti akan pergi. Kau kena ingat benda tu. Setiap yang datang mesti akan pergi. Barang-barang ni pun sangat. Bukan setakat manusia lah. Bukan sekadar manusia. Betul. Pengalaman aku dengan Amal awal-awal macam ni. Cara pergi tu mungkin mati je memisahkan kita, Man. Nampak? Apa yang tiba punchline pula. Punchline pula kan. Tapi kita kena ready lah benda tu. Kena ready lah. Terjawab soalan tadi. Macam dah mengarut sangat. Okay lah. Terjawab jugalah. Tapi one of it yang aku nak tanya tu is macam projek yang mungkin basically kita tak ambil langsung lah. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan kita tolak projek tu. Walaupun besar ke, last minute ke, kecil ke. Last minute kita pernah ambil tu. Last minute pernah ambil lah. Last minute ambil. Itu tolak atas dasar banyak mungkin faktor-faktor lain lah. Projek ni tak logik. Tak logik lah. Animation.
Animation kita boleh supply. Okay. Tapi animation tu macam mana ya? Dia buat masa singkat. Contoh projek ni dia, 3 bulan sebelum dia approach kita. Okay. Untuk jalan ke projek ni. We expect that animation tu simple. Dia simple animation, dia gerak apa semua. Sekali tu dia tak ada apa-apa animation. Maksudnya we expect that kita nak olah karakter dia ke apa. Karakter tak ada, lukisan tak ada. Dari segi set animation lah. Dia nak 3D pula tu. Rasa dia nak bila? Dia nak masa dalam 2 bulan. Saya rasa 2 bulan. 2 bulan. Tapi kita orang try agak nak run. Esok kita dah draft semua. Lusa kita dah, dalam minggu tu dah settle. Draft lah. Quotation everything. Kita get back dia balik. Diam. Next week dia diam. Minggu ketiga dia diam. Minggu keempat baru datang balik. Okay, Irfan, on lah. After 2 minggu ke 3 minggu dia datang balik kan. Lagi 2 minggu event tu nak pakai, baru dia datang balik. Okay, Irfan, on. So buat animation apa tu? Nak build karakter untuk satu event ni. So bila build karakter ni, mascot lah. Bukan sekali kita melukis je tau. Kampung boy. Contoh. Kita ada budak intern muka kampung boy. Nanti aku payung. Lepas tu tadi karakter animation ni bukan kau bergerakkan macam ni. Macam-macam benda nak gerakkan lah. Animation tu untuk event tu. Sebab event tu besar. Macam-macam benda lah. So projek ni sepatutnya perlukan masa 4 bulan at least. Nak buat kerja yang elok lah. Dalam masa 2 minggu apa je boleh buat baik. Amount tu besar. Aku boleh cakap amount tu besar. 6 figure je cakap. Aku boleh belagak benda tu lah. 6 figure. No, tak boleh. Sebab kita takut. Kita dapat job ni, money dapat. Tapi kita tak boleh nak supply. Apa pula nama Buma? Nama Buma tercalas. Tiba-tiba je. Disebabkan benda tu. Sedangkan dia salah. Bagi last minute. Kau patut tahu projek tu dah. Kau kena study lah projek tu berapa lama nak kena buat kan. Jangan buat last minute. Aku pun tak suka orang kerja buat last minute ni. Pantang tu. Marah. Aku dulu antara manusia last minute. Jujur lah. Tapi bila orang yang last minute ni, kau takkan capai objektif asal tau. Max potential lah. Tak ada max potential lah. So, lepas tu aku tak ada dah sekarang last minute. So, siapa-siapa yang last minute dengan aku baran lah. Klien pun baran kan. Okay, mungkin kau boleh bagi tips sikit untuk klien-klien baru dari segi on the media company side lah. Sebab kadang klien ni diorang tak tahu pun macam mana nak approach the media punya team. Basically, mungkin kau boleh bagi tips lah. Tips, apa-apa tips lah. Apa yang kena prepare ke, apa yang basically orang media ni perlukan lah. Sebenarnya kadang diorang pun tak tahu macam selalunya klien-klien diorang datang, diorang approach media company, diorang akan cakap I nak buat satu video lah. Tapi I tak tahu lah ni semua. Macam tu lah. Dia pun tak tahu. Is it dia approach the right company or the wrong company lah? Okay. Sebenarnya untuk klien kita, saya nasihatkan korang kena tahu apa matlamat korang hire kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau boleh any kind of video ke production ke, boleh, kalau boleh jangan kalau boleh minta pandangan kita juga. Pandangan kita. Sebab bagi kita dalam industri ni tak adalah lama, tapi kita playing this. Kita yang bawa kereta industri ni. So kita tahu apa yang industri ni main lah. Untuk klien pula, dia orang tak ada dalam industri. Orang tak tahu. Contoh kita bagi satu senario podcast. Podcast orang expect kan, orang sekarang viral clip mic Shopee murah-murah tu kan. Dengan suara test. Tapi dia expect macam kita punya barang macam tu. Baca kamera phone, podcast. Dan ada je kat kena macam tu. Itu kita advise untuk ke arah podcast yang macam ni. Korang dengar sound dia macam mana. Sound dia lain. Quality kamera dia lain. Lighting setup dia lain. So kau boleh dengar advice kita juga. So jangan tolak advice kita. Kita faham kita nak capai satu objektif yang sama. Kalau boleh, mana-mana klien, dengar dulu apa kita cakap. Itu je. Sebab kita nak tolong you. Kita bukan nak duit semata. Memang I cakap tadi, bisnes ni memang kita nak buat untung. Tapi tugas kita, tegas you guys datang kat kita pun, nak minta tolong kan. So sekarang ni, buka pintu luas-luas untuk kita tolong you. Itu sangat penting. Dengan apa cara sekalipun, you kena tolong.
Ada certain klien memang sangat best. Ada certain klien lah, dia siap minta, okay, Zuzu, ada Zuzu yang dia lah, Zuzu, I nak gambar ni, I nak tu. Sebab apa? Dia nak buat pas, siap-siap untuk pergi site. Klien macam tu bagus. Dia buka pintu besar-besar untuk kita berkarya, untuk dengar pandangan kita. So kepada klien, nasihat I, buka dada hang luar-luar untuk dengar apa yang kami sampai. Dan kita pun buka dada luar-luar, apa yang korang nak bagi kita. Itu je lah. Jangan tolak kita. Mungkin kau, itu salah satunya. Mungkin kau boleh share apakah red flag production house yang mungkin menawarkan perkara yang tidak sepatutnya. Ni nak disclose boleh ke? Nanti kena tembak pula. Tak adalah. Bukan kira aku nak kata yang Buma ni is the best production house ataupun media production. Mungkin ini pun salah satu tips juga. Mungkin tak ramai akan share. Mungkin kau boleh share kepada klien dekat luar sana sebelum kau share approach production house tu. Apakah red flag yang akan mereka tawarkan kepada anda yang mungkin tidak masuk akal. Benda yang tidak masuk akal, yang mungkin tidak memerlukan. Kalau just upsell benda yang relevan ke tu, tak ada masalah lah. Mungkin red flag yang macam why not you guys kita tambah macam benda tu tak perlu pun pakai drone. Tiba-tiba kau tambah pakai drone. Lepas tu klien pun rasa macam luka. Boleh lah, pakailah drone tu. Okay. I okay je. Sebab dia ada duit. Kita tak buat macam tu. Okay. Kita tak buat macam tu. Ada serta-serta saya macam mana bagi contoh kita shoot production makanan lah. So ada certain tu perlukan satu light, dua light, satu kamera. Contoh. Sebab dia semua production kan. Tapi sebabkan ada production yang jenis nak upsell, tambah 2 kamera contoh. Tambah kamera lagi buat apa? Contoh lah. Kita bukan buat podcast, perlukan kamera banyak-banyak dalam satu masa nak kena rekod. Betul. Kita kalau tiba-tiba nak tambah powerman, untuk apa? Contoh. Kalau dia upsell, time tu buat production perlukan artis. Kita tolong dia. Kita bagi senario. You ada nak buat iklan raya contoh. Encik Amal. Encik Amal ada artis. Tak apa, kita boleh cari kan. I tolong you. Itu tak apa. Kalau production macam tak apa, I nak tolong you cari artis. Tak apa, okay je. You tak fikir pasal artis. You tak fikir pasal makeup artis. You tak fikir schedule je dah. Kita yang fikir. Dah menyenangkan je dah. Upsell dari segi macam tu tak apa. Kalau upsell dari segi benda yang bukan-bukan, I pun tak boleh fikir dia bukan-bukan ni apa. Sebab kita tak buat tau. Kita kalau upsell ni memang jenis upsell yang keperluan. Relevan lah. Untuk penambahbaikan dalam production tu sendiri. Untuk penambahbaikan dalam tu. Tapi production menipu. Ada yang production menipu. Penipu ni I tak dengar story sangat lah. Tak pernah lagi, tak pernah tapi ada. Banyaknya I dengar story pasal production yang macam tak menghargai staff dia. Banyaknya dengan story sebab kita pun dalam line yang sama kan. So ada staff production lain datang kat kita. Best lah Buma ni. Boleh cakap dengan budak intern kita. Aku suruh balik, tak nak balik tu. Kau apa kat sini lagi Fik? My best boy, balik lah. Aku risau kau tak balik-balik kan mak kau tanya aku pula kan. Kita risau lah. Betul lah. Risau. Tapi dia kata dia selesa kat sini. Betul kan? Tak tipu kan? Okay. Apa yang Fit ni muka dia macam lat ke tu. Muka dia kampung boy. Aku suka gila muka dia. Dia kita memang hargai semua staff kita. Team. Aku jarang panggil staff, aku panggil team. Team ni yang bantu Buma ni ke depan. So ada certain company lain, dia tak nak sebut lah, tak nak disclose apa, datang tahu Pan, aku kena layan macam ni. Lepas tu kerja lebih masa, pernah kerja sampai dari pagi, malam, sampung ke pagi lagi sebab dia punya event tu pagi esoknya. Tapi biasa nak kena set up hari malam tu. OT tak ada. Sampai sekarang kontrak je. Lepas tu tak ada LOSV sok-sok tak potong. Kita potong bye. LOSV sok-sok. Kita moving forward, insyaAllah. Buma ada rezeki. Kita dah cakap bincang buat director kita semua. Nak plan ambil insurans. Setiap team. Sebab apa? Bila kita keluar ni, kita fikir keselamatan. Apa jadi kalau budak-budak ni reda hujan ke jatuh ke. Saya ada experience pasal accident. Saya faham benda tu. Betul.
Tapi banyak production team yang memikirkan keuntungan semata. Itu yang sebenarnya besar je. Diorang bagi bajet ni untuk allocate staff ni juga sebenarnya. Yelah, betul. Tapi kebanyakannya, saya bukan nak tembak siapa-siapa ke apa ke, tapi ini peringatan lah, jaga staff korang yang elok lah. Kebajikan team, at least akhir tahun ni bagi bonus ke, menghargai. Menghargai tu bukan sekadar untuk di mata kau je. Patutnya kau kena tahu apa di mata staff kau nak. Kebajikan dia bagi dia rehat, cuti. Ini tak. Family things. Ada certain production tu sampai orang tu jumpa family pun tak kasih. Kita ada dengar benda tu lah. Kita ada dengar benda tu. Teruk sangat. Alah bayar murah. Gaji pun murah. OT pun tak ada. Kelas shift tak potong. Apa baik kau tak buat bisnes macam tu. Kau fikir perut kau je. Itulah. Benda tu kan apa panggil? Tak semua lah. Tak semua yang menjaga. Sebab for me, company itself kena jaga kebajikan lah. Penting sebab staff semua. Diorang kerja penat sebab dalam banyak industri saya rasa kerja kilang. Kerja yang manufacturing. Yang melibatkan machinery apa semua. And mungkin diorang 24/7 production apa semua. Kalau macam kita, media line ni nak berkarya, kadang-kadang tak tentu masa. Kerja malam editing. Kadang 12 jam kerja, 13 jam. Even yang sampai tak balik rumah pun ada tak? Lepas tu bayarkan dengan benda yang dia buat tu lah. Ini benda sangat penting. Ada tak nak sebut berapa harga ke apa kan. Kalau sebut harga tu kantoi lah benda ni. Bayar relevant. Lepas tu, macam mana nak cakap? Semua orang ada team ni, team yang staff kita ni semua, dia yang bergerak dengan company ke? Walaupun you are the owner of the company. Tanpa dia orang, siapa kau? Kena ingat tu. Tanpa Lat ni, Fik ni, tak jalan podcast ni. Contoh. So, kita kena sentiasa melengkapi lah. Kita as walaupun majikan. Kita as majikan, perlu memastikan semua kebajikan ni terjamin. Majikan Buma ni, semua yang hebat-hebat. Kita tak fikir perut kita. Hari ni ayam makan nasi ayam, semua makan nasi ayam. Takkan hari ni ayam makan nasi ayam, kau nak makan nasi bujang. Jangan amalkan tu. Kadang-kadang kita makan nasi ayam, budak-budak ni tak makan. Itulah senario dia. Dalam Buma ni, kita memastikan kita punya kebajikan semua terjamin. Ayam makan nasi ayam, okay, so semua makan nasi ayam. You faham tak senario tu? Okay, faham. So mungkin kau boleh panggil, kita pun dah sampai nak hujung-hujung dah. Nak hujung-hujung dah. Dia punya penceritaan Buma ni. Mungkin kau boleh share sikit what can you offer? What the Buma can offer to the service? Cara aku bagi lelaki aku juga podcast ni. Okay, nanti editor zoom in zoom out lah. Aku suka macam ada dramatik sikit kan. Okay, simple je tagline saya bila menjual. Ingat media, ingat kami. Macam tu. Simple lah. Tapi sekarang nak moving forward apa? Ingat media, ingat event, ingat kami. Saya nak bagi teaser lah. Sebenarnya kita dah boleh supply LED. Kita dah boleh supply sound. Kita boleh supply lighting. Bukan media saja. Staging pun kita boleh supply. Stage kan. Tapi benda tu baru. InsyaAllah. Kita dah study kau-kau. Barang pun ada. Kan. Kita boleh supply lah benda tu. So dari sebelum ni kita memang simple lah. Ingat media, ingat kami. Kita boleh buat live feed. Live stream. Dekat seluruh dunia kita dah buat. Tak adalah seluruh dunia. Kita dah travel benda ni sampai ke Japan. Buma obviously memang dah 4 tahun berturut-turut ke Japan untuk supply media coverage lah. Lepas tu last year the biggest achievement dalam bukan amount money lah, bukan. Biggest achievement, kita dah berjaya buat live feed dekat Japan. Dekat Malaysia Fair Tokyo. Tahun ni pun ada siapa-siapa kat Tokyo, dekat Osaka. Tahun ni dia buat kat Osaka. Osaka. Date tak bagi lagi. Korang boleh buka website dia, Malaysia Fair Osaka 2025. Berdekatan dengan World Expo saya rasa. Boleh datang. Kita ada di sana. Ayat gila bhai. So ingat media, ingat kami. Nak buat event highlight boleh, corporate shoot boleh, studio shoot boleh. Ada masalah ke apa-apa ke? Roger.
Macam tu lah. Itu benda yang kau sales lah basically. Benda sales lah. So apa lagi selain tu mungkin kau nak share apa-apa ke? Aku nak share apa-apa Selain Aku kalau share memang pasal ni lah, pasal produk je lah kita event highlight aku cakap benda tadi je lah aku nak share. Tak ada apa. Ada apa yang ni sangat lah. Kalau aku Cik Amal ada persoalan? Tak ada soalan pun. Dia just macam terpesona sikit lah. So what's next lah for Buma? Sebab sini pun soalan-soalan yang aku akan tanya kak. And sebab tadi kau dah cerita pasal event highlight apa semua, what next for Buma. Mungkin kau boleh share social media yang mungkin korang boleh follow ke apa ke. Kita ada 2 platform, TikTok, korang boleh search Buma Studio, and then kita ada juga TikTok untuk Buma Studio tu semualah. Kita ada untuk weddings, kita tak nak campur sebab wedding ni karya. So Memori Semalam tu under Buma. 2 benda kat TikTok you guys kena follow. Kedua Instagram Buma Studio MY. Itu kita punya official punya Buma. And then Memori Semalam pun kat Instagram. And kepada semua-semua yang ada LinkedIn, nak tengok pergerakan cara kita bekerja, kebanyakannya kat LinkedIn. Dekat social media tu platform so yes, terima kasih partner I Zuzu tu banyak backup I, dia kat belakang I kita tengah nak cari hiring. Siapa-siapa yang tengok podcast ni, kita tengah cari budak admin yang membantu kita untuk key in all this documentation lah, everything. Sebab dalam team ni semua orang berkarya, Mal. Aku kena buat dokumen, kadang-kadang Zuzu kena buat. Tak okey lah Zuzu, kesian Zuzu. Zuzu tak pernah tangan lah, sebab Zuzu dia bahagian management team kan. So siapa-siapa yang berminat untuk bersama team dengan kita, tapi bahagian documentation admin lah, boleh tengok nombor ni. Tengok kali in. Ni tunjuk lah sini je. Mana aku nak tahu mana sekarang ni? Sini lah. Ada sini. Ada kita akan listkan all social media kita. Alright, thank you so much for tuning in lah dekat sini. Lepak, sembang borak-borak, tak ada yang okey lah, soalan-soalan okey lah. Okey lah, tak ni sangat lah. Tapi yang tak padas sangat lah. Boleh aku tu ingat podcast yang kat orang cakap apa. Asal kau dah beep lah. Style tu aku jujur lah ni, sebelum end kan, aku first time tu berinteraksi dalam kamera. Kau faham tak? Aku bukan manusia yang suka. Bukan kau pernah ni shoot dengan doktor apa itu. Aku rasa itu kena paksa bai. Kena paksa lah. Benda tu dia post lah. Itu pasal apa lah? Itu pasal kesihatan kan. Kesihatan lah. Aku actually memang suka bercakap. Tapi tak pernah officially bercakap dalam kamera lah. Dia bila dia pegang kamera ni kawan-kawan, dia jadi lain. Sebab kita faham yang tengok dalam kamera ni bukan seorang, bukan 2 orang. Mesti view yang kau tengok ni cecah 10,000. Video ni cecah 10,000, I belanja main futsal. Mungkin kau boleh share sikit. Satu lagi. Kita ada komuniti sukan, Buma Sport Center, growing. Every persatuan growing. Kita dah berdaftar dengan KBS. Tapi tak proof lagi. Disclose lah benda tu. Kita memang tengah moving forward grow. Dalam komuniti tu pun dah almost 30, moving forward to 40 lah. So apa yang ada dalam Buma Sport Center ni adalah kita nak buat komuniti semua media team, semua yang dalam line freelancer ke creative direction, kreatif kan, kreatif betul, kreatif industry, boleh join. Bukan apa, dalam tu memang buat sukan, main bowling, main go-kart, main badminton. Bila kita berjumpa, macam-macam ilmu yang kita boleh kongsi kat situ. Macam-macam pengalaman yang kita boleh dapat. Kadang-kadang dekat situ juga, I kenal you. Amal, I kenal Amal dekat Buma Sport Center lah, kalau kau nak tahu. Dan tu running pagi Ahad kan, first time kita jumpa kat situ kan. Betul. Macam tu je. Sebab Amal join Buma Sport Center, I pun kita berani. Itu kita borak kan. Bila kita ada satu komuniti ni, tak adalah korang tak ada ni, banyak freelancer kan, tak ada orang lain kan, macam ni freelancer kan tak ada aktiviti sangat, tak ada kawan, individu kan. Join lah kami.
Badminton kan. Macam minggu ni pun, hari ni kita main go-kart. Go-kart lah. go-kart. Kat mana go-kart? Go-kart insyaAllah. Mula-mula kita plan nak main kat Elite, tapi takut hujan, kita main dekat Indoor lah. indoor, PJ. PJ. Okay, mungkin kau share dengan aku top 3 business idol kau. Kau siapa lah. Kau boleh cerita kenapa kau pilih tu lah, apa, orang tu lah basically. Okay. Dalam bisnes. Dalam bidang bisnes ni, aku boleh cakap nombor 3, the first mentor aku lah. Aku boleh cakap, aku appreciate gila, thank you. Dia punca aku Kau kat sini. mentor kau tu? Nama dia Syafiq Sharif. Yang first lah. Dia memang dalam industri ni. Dia Nama company industri dia ni lah, apa, media. Nama company dia Label Media. Dan sampai sekarang dia memang growing. Sampai sekarang kita refer dia. So that one of a mentor lah. Tanpa dia mungkin saya pun tak kenal sangat dalam industri ni. Macam tu lah yang pertama. Yang kedua, siapa lagi lah? Tu nombor 3 lah. Nombor 3 Nombor 3 lah. Nombor 2? 2 dengan 1. Okay, 2 ni. 2 ni orang, dia kiranya macam, 2 ni 2 orang lah agak. Aku dah cakap sebab dia orang buat bisnes yang sama kan. Aku tak boleh discuss nama dia siapa. Okay. Tapi dia ada banyak company lah. Memang diorang punya bisnes memang kau millionaire lah. Tak nak discuss apa. Dia nombor 2 lah. Sorry lah tak dapat bagi nama. Yang nombor 3. Nombor 1 lah. Ni nombor first 1. top 1 lah. Top 1 ni, aku boleh cakap, aku teringin nak jumpa lah. Dia bukan dalam industri. Dan dia buat benda yang aku gagal. Jadi aku kan jual mask macam, macam aku cerita di Night Rochelle. Night Rochelle Run tu aku jual gagal kan. So aku ada masalah jual benda-benda yang gagal lah. Tapi brother ni successful gila jual. And then dia tu, aku boleh cakap owner SVG lah. Owner SVG lah. Aku tengok dia dari jauh. Aku teringin nak jumpa dia. Last aku pergi pergi MyTech. MyTech aku ada teringin lah tengok, aku pergi booth dia. Beratur. And aku suka kat pakai baju SVG kan. Tapi aku beli kat reseller sebab malas beratur. So dia brandkan diri dia, brandkan SVG tu kau tu. Aku rasa aku pun tak boleh nak buat benda yang dia buat. So hopefully one day aku dapat jumpa dia. Acap kemudian jumpa depan-depan lah. Depan masuk dalam podcast ni ke. Tapi itulah 3 list of number 1. Sorry Abang Syafiq nombor 3 Habis sebab number 1 ni dia berjaya. Memang betul-betul itulah dimasukkan bisnes. Macam tu lah. Itulah dia masukkan bisnes. Dia berjaya brandkan diri dia. Dia berjaya buat marketing. Dia berjaya buat awareness. Dia antara yang conquer local shirts kat local brand kat Malaysia ni. Aku boleh cakap, di mata aku number 1 local brand baju dekat Malaysia dia je boleh jual baju ratus-ratus tapi habis. Kenapa? How? Aku kalau boleh kena dapat remind lah nak rapat. How dia buat bisnes tu lah. So hopefully one day kalau kita dapat jumpa podcast kat sini kan. Walaupun aku rasa umur dia lebih kurang aku je. Aku si shaking kat Shaking sikit lah sebab aku lama tu tengok dia, aku stalk dia. Aku stalk dia bukan sebab aku gay. Tak. Aku suka, aku admire dia. Aku cakap, gila babi tu Muhammad ni. Power tu. Tapi banyak lagi. Bukan sekadar SVG je. Kadang Choi. Brand Choi pun power agak. Apa lagi banyak. Carol Laming tak lepas lah. Dia punya lebih lah tu. Tu dah lebih lah. Dah lebih lah pula kan. Tapi SVG ni lain. Dia buat community. Itu impian. Tu waktu ada Puma Sports Center. Tiru kau lah. Itu cerita dia. Thank you so much for tuning in. Lepak kat sini borak-borak walaupun dalam office yang sama kan. Tu lah. So thank you. Terima kasih. So terima kasih banyak. Amal. Right. Wrap. Jumpa next episode guys.